Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Yuniswaran Amaraj, Ahli Parlimen Segamat. Baik, saya ada satu pertanyaan kepada tuan-tuan puan-puan. Sudah tentu kita tiap hari merungut tentang penyewaan rumah. Kos sewa rumah ni terlalu mahal. Tak kira di mana, walaupun di luar bandar, separuh bandar ataupun di bandar. Bahawa saya ada tanya soalan kepada rent control isu dalam Dewan yang kali ini, maka Menteri telah menjawab. Jawapan daripada Menteri KPKT. Mari kita lihat apakah jawapan dan solusinya bagi isu kos sewaan yang terlalu tinggi di negara kita. Selaras dengan prinsip madani yang mengutamakan kesejahteraan rakyat, kerajaan sentiasa memberikan komitmen yang berterusan dalam menyediakan program perumahan mampu milik yang bertujuan memastikan setiap rakyat mempunyai tempat tinggal tanpa mengira sama ada secara pemilikan ataupun sewa. Kerana kita tahu ramai lagi rakyat Malaysia ni kita sewa rumah daripada kita membeli rumah kerana disebabkan faktor kewangan, faktor lokasi dan juga pelbagai isu yang puncanya kita rakyat Malaysia tidak mampu beli rumah dan kita lebih memilih untuk sewa rumah kerana komitmen yang begitu rendah. Walaupun komitmen rendah tapi kos sewaan ini juga semakin meningkat kerana faktor peningkatan kos-kos lain. Oleh itu kalau kita melihat berdasarkan laporan pasaran hartanah bagi tempoh separuh tahun pertama H1 tahun 2024 yang dikeluarkan oleh NAPIC, pasaran sewaan kediaman adalah stabil daripada aspek kadar sewaan di negeri-negeri utama. Peningkatan permintaan sewa kediaman yang kita lihat semakin hari semakin meningkat, khususnya di kawasan-kawasan yang ada mempunyai lembah kelang, terutamanya di kawasan bersebelahan dengan atau berdekatan dengan sistem pengangkutan awam, mass rail, transit, MRT dan juga LRT. Bagi memperkukuhkan kerangka perundangan dalam sektor sewaan kediaman, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT telah mengadakan kajian dan sedang mengubal Undang-Undang RUU Sewaan Kediaman Residential Tenancy Act RTA. Cadangan pengubalan ini adalah bagi melindungi dan memelihara kepentingan dan hak penyewa dan pemilik kediaman selain turut menyediakan mekanisme penyelesaian sekiranya wujud sebarang pertikaian dalam aktiviti sewaan kediaman kelak. Nah, kita tahu ini adalah satu perkara yang baik. Kita harap KPKT dapat mencari satu penyelesaian melalui pengubalan dasar ini. Berhubungan dengan aspek kawalan sewaan, rent control ini di Malaysia yang dibangkitkan oleh saya, buat masa ini jawapan Menteri adalah tiada peruntukan khas untuk dalam RUU RTA ini yang digubal untuk mengawal kadar sewa atau kenaikan sewaan. Namun terdapat cadangan peruntukan di bawah RUU RTA ini yang dibenarkan kenaikan kadar sewa namun hanya setelah pemakluman notis dalam tempoh yang munasabah kepada penyewa bagi kontrak sewaan yang akan diperbarui. Setelah kontrak sewaan terlebih dahulu tamat, ini adalah untuk memberi peluang kepada penyewa untuk membuat keputusan sama ada untuk memperbarui atau renew dia punya contract tenancy agreement dengan kadar sewa yang semasa ataupun setuju untuk menerima kadar sewa yang telah dinaikkan. Secara amnya RUU RTA yang digubal ini berperanan lebih komprehensif dengan penyediaan peruntukan untuk mengawal selia kontrak sewaan kediaman, menyediakan ekosistem yang lebih komprehensif untuk memastikan sektor sewaan kediaman akan menjadi satu faktor yang mudah dari meningkat ataupun berperingkat praf perjanjian hingga peringkat penyelesaian. Kaedah ini serta dengan negara-negara maju di mana sewaan kediaman adalah dikawal selia oleh undang-undang khususnya. KPKT akan terus giat melaksanakan pelbagai inisiatif bagi memastikan rakyat mempunyai akses terhadap kediaman yang berkualiti dan kondusif. Maka inilah jawapan daripada Menteri KPKT berkenaan dengan soal isu kos ataupun kadar yang ditetapkan oleh pemilik rumah kepada penyewa rumah. Maka kita harap kerajaan madani akan terus membela golongan yang dalam kategori penyewa ini supaya membantu mereka dengan dasar yang baru akan diperkenalkan kelak. Sekian, terima kasih.